kita bersama dengan Kak Maria pada hari ini yang dah biasa buat Arahnu. Akak, berapa lama pengalaman akak buat Arahnu ni? Arahnu ni sebenarnya dah lama dah. Cumanya pandai buat pusing-pusing fungsi kat emas tu semenjak 5 tahun lepas lah. Bila keluar EPF tu, saya beli emas dulu. Lepas tu saya letakkan Arahnu. Pusing lah duit tu. Tu yang sebelum-sebelum tu ada juga buat Arahnu. Bila ada macam nak buat rumah hari tu, guna duit yang mula-mula Arahnu tu. Lepas tu emas naik je 6 bulan tu, tengok kalau emas okey, naik, kita overlap. Kita ambil dari keuntungan tu je. Alhamdulillah lah, tak adalah menggunakan duit lain. Alhamdulillah. Dengar kata akak renovate rumah 100,000 lebih, tak guna duit poket, guna duit overlap je ya? Oh, dahsyat. Baru-baru ni pun ada tambah lagi emas 100 gram pun guna duit overlap ya? Ya. Oh, bagusnya. Itu je lah. Sebab kena ada ilmu juga sebenarnya untuk kita letak barang dekat Arahnu. Jangan letak pula semua, nanti masalah. Kita kena tahu harga emas, kita kena tahu bila masa kita kena overlap. Nanti takut lelong pula kan. Tapi memang nak fungsi kat emas ni kita kena ilmu juga. Jadi masalah bayar upah simpan selama 5 tahun tu tak ada masalah kan? InsyaAllah tak ada masalah. Kena pandai manage. Itu saya kata kena ada ilmu. Kita tak boleh main ikut-ikut je pun tak boleh. Kena belajar. Betul sangat. Tapi Alhamdulillah Kak Maria kan, sebab LBX boleh buyback. Ada buyback service, jadi tak kena lelong. Betul. LBX ni bagi peluang untuk kita yang tak ada modal tak ada modal banyak, tapi kita boleh beli modal sikit dapat grannya besar. Alhamdulillah. Dengar kata hari ni klien akak ada beli 50 gram. Wah, komisen dapat masuk hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tanya. Rasanya bisnes ni tak menyusahkan siapa-siapa tu. Alhamdulillah. Kalau tak mampu beli banyak, kita beli sikit. Ikut kemampuan kita. Jangan ikut orang. Dia tu. Kita boleh manage banyak tu, kita manage banyak tu. Betul sangat. Maknanya beli ikut kemampuan kita dan kira-kira juga dari segi upah simpan dan sebagainya kan. Kak, terima kasih Kak Maria dan tahniah kepada akak. Sama-sama. Alhamdulillah.